Okey bang, bagi saya roti kambing telur. Lepas tu roti kosong kambing. Lepas tu roti bawang kambing. Okey. Alright. Ini roti bawang. Roti bawang kambing satu, roti telur kambing satu, roti biasa satu. Ini roti telur. Okey. Kita. Alright, ni gulai kambing kak. Ya, ya. Betul. Okey. Dari kambing kami, satu pinggan RM7. Okey. Okey. Ni kari kambing dengan apa? Kentang ah? Ya, kentang. Oh. Kalau kari kambing dengan roti biasa RM8.5. Okey. Kari kambing dengan roti telur RM10. Kari kambing dengan roti bawang RM9.5. Bagi kau keteng dulu. Okey, siap saya buat. Okey. Dalam kau tetong ni ada bahan apa? Ada bahan ayam ni cincang, Okey. lepas tu toge, Ayam ah. ayam ah. Ni kuah dia apa? Oh dah. So ni harga berapa bang semangkuk? Mangkuk satu RM7. Oh. Kedai kami, kedai warung roti canai kari kambing beroperasi mulai jam pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari. Kedai buka pada tiap hari, cuma cuti pada hari Rabu dan Khamis.